Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi menu kampung. Di sini saya ada pucuk ubi ataupun daun ubi, atau bahasa Indonesia kita panggil daun singkong. Jadi saya nak siang dulu, di mana di sini saya nak ambil bahagian pucuknya saja. Yang muda je, yang tua tu saya tak mau, saya buang. Tapi kalau anda suka, tak jadi masalah, boleh je. Dan saya memang suka ambil bahagian pucuknya saja. Nah, dia pucuk ubi yang telah siap saya siang. Sekarang mari kita ke langkah selanjutnya. Saya nak cuci terlebih dahulu daun ubi saya ni. Sekarang saya nak lanjut rebus terlebih dahulu. Saya akan rebus sehingga daun ubi ni melembut. Sambil tu jangan lupa dibolak-balik agar ia direbus dengan sekata. Oh ya, saya juga tambahkan garam. Dan juga saya nak tambahkan minyak jelantah ataupun minyak yang dah pernah kita guna, ataupun minyak bekas. Entah itu bekas goreng ikan ke goreng ayam ke, kita masukkan. Tujuannya bagi mempercepatkan daun ubi kita ni lembut. Lebih kurang macam ni lah. Sekarang dah boleh angkat dan toskan, sebab saya nak cuci sekali lagi. Untuk minyak tu, kalau misalnya tak ada minyak bekas, boleh je guna minyak baru. Tak jadi masalah pun janji minyak. Ni kita nak cuci sekali lagi bagi hilang dia punya asin dan juga minyak tadi tu. Setelah dicuci bersih, saya akan lanjut perah bagi hilangkan air dia lah. Nah, ini dia daun ubi yang telah saya siap cuci dan perah. Sekarang saya nak lanjut potong. Supaya nanti masa kita makan senang, tak adalah panjang-panjang, macam kambing pula nanti. Siapa kat sini suka makan daun ubi? Biasanya korang masak apa kat rumah? Jangan lupa untuk komen dekat bawah, okey? Baiklah, sekarang kita beralih ke bahan-bahan. Untuk hari ini saya menggunakan bawang merah lebih kurang 1 biji. Saya juga menggunakan bawang putih, lalu diikuti dengan ikan bilis, cili dan juga santan. Untuk hari ini saya guna santan kotak je, mudah. Dan saya ada bahan tambahan iaitu tempe. Sedap kalau tambah tempe. Sebelum tu saya akan potong-potong terlebih dahulu tempe tersebut. Manakala untuk bahan-bahan yang lain pula, saya nak tumbuk sehingga lumat, macam bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan cili tu. Kalau malas nak tumbuk, boleh je kisar. Sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Macam saya lebih suka tumbuk kerana menurut saya lebih sedap kalau bahan tu ditumbuk. Tak tahulah kenapa. Ni dia, dah pun lumat. Sekarang bolehlah tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Lalu kita ambil bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Lalu jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tumis bahan tersebut sampai jiran kiri kanan depan belakang bau. Dan bahan tumisan kita sedikit garing. Kalau bahan tumisan dah naik bau dan sedikit garing, bolehlah tambahkan air. Sesuaikan dengan selera masing-masing kuantiti air tu. Lalu jangan lupa masukkan garam sesuai selera. Dan juga penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu kita gaul rata, bagi sebati semua.
Biarkan hingga mendidih. Lalu kalau dah mendidih kuat, bolehlah masukkan daun ubi yang telah kita rebus tadi tu. Lalu kita gaul rata dan masak seketika. Jika misalnya masakan dah mendidih kuat, last sekali bolehlah kita masuk santan. Santan ni saya letak sedikit je. Kalau misalnya anda suka yang pekat-pekat betul, yang berlemak betul, bolehlah letak lebih. Dan last, saya nak masukkan kita punya tempe. Macam tempe ni saya suka masukkan terus. Mungkin ada orang suka goreng terlebih dahulu. Kalau macam saya, suka masukkan terus. Sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Ni dia menu kampung kita pada hari ini, iaitu pucuk ubi masak lemak campur tempe. Bagaimana menurut anda? Jangan lupa cuba dekat rumah, okey? Senang sangat. Okey, jumpa lagi next video. Bye-bye.